Korang tengok tripod ni ya. So ini tripod jenama Siamjik. Memang seamless, simple, cantik, ergonomik. Batangnya macam ini, cantik guys. Tengok guys. Bukan begitu saja, ketinggiannya gila-gila punya geng. Korang tengok dia punya tinggi ni. Wow. Cara korang nak simpan kan pun senang saja tau. Dia tak nampak phone clamp yang besar-besar. Semua tak ada, dia macam ini. Macam ini saja guys. Macam ini, kosong saja. Nak buka tripod pun tak sampai 1 saat. Buang saja, tarik keluar. Kakinya pun sangat stable. Secure bracket for extra stability. Tahu dia buka sangat luas dekat sini. So korang tidak perlu takut jatuh. Semuanya cantik, putih, oren. Dia ada satu option yang warna hitam. So sini dia ada remote. Remote dia memang function untuk iPhone dan juga Android. Tak ada delay. Tengok. Tak ada delay langsung. Remote boleh simpan dekat sini. Cara korang kunci korang punya phone, tarikkan macam ini saja. Korang boleh bengkok macam ini, ataupun korang boleh bengkok macam ini. Bawah pun boleh bengkok macam ini. Nak bengkok macam ini pun boleh. No worries. Nak ambil keluar phone macam ini saja. Dia barang ini semua dia built in. Dia sangat ketat, sangat stabil. Ini aluminium ni kualiti pun mantap. Banyak jenis phone korang boleh pakai. Masa korang simpan, korang tekan punya masa, dia akan simpan sikit. Bawah sini dia ada satu button tau. So tiap-tiap kali dia hantam dekat lantai, dia akan buka. Nampak tak? Nak simpan, tekan saja macam ni. Okay, piap. Dia seamless. Sebab masa korang simpan punya masa, dekat sini korang tengok. Dia tutup terus. Kotaknya macam ini saja, simple. Nama dia Siamjik. So ada 2 jenis warna, hitam dan putih. Yang sama juga dengan hitam, dia orange juga dekat bawah sini. Sangat sesuai untuk korang yang pakai phone untuk buat konten. Nak letak dekat lantai bagi panjang, ataupun nak letak dekat meja pun boleh juga. Seperti macam sekarang ni aku nak buat YouTube vlog kan, letak dekat meja macam ni saja. Nak buat TikTok vlog macam ini saja. Boleh buat TikTok vlog sekarang ni, vertical.